Ketika sedang solat, tiba-tiba telefon berbunyi. Bunyi telefon ketika sedang solat ni, yang pertama, dia akan menghilangkan khusyuk solat. Kalau solat berjemaah, dia akan mengganggu jemaah yang lain. Jadi persoalan dia, apabila telefon berbunyi, perlukah seorang itu berhenti solat, tutup telefon, kemudian sembahyang semula? Jawabnya tak perlu. Di sudut hukum syarak adalah harus bagi seseorang yang sedang solat, ketika telefonnya berbunyi, harus baginya menutup telefon itu ataupun buat silent mode. Kunci telefon tu harus baginya, dengan syarat perbuatan tutup telefon tu tidak melibatkan pergerakan yang banyak. Dalam mazhab Syafi'i, pergerakan 3 kali turut-turut maka batallah solat. Jadi macam mana kita ketika sedang solat kita nak matikan telefon? Contohnya telefon ada dalam poket, duduk tengah solat, tiba-tiba telefon berbunyi, maka harus kita mengeluarkan telefon itu daripada poket. Kita seluk poket, bawa keluar telefon tu, itu satu pergerakan. Kemudian berhenti sekejap. Sama yang kedua, kita tengok telefon tu, offkan dia. Itu pergerakan yang kedua. Kemudian habis off tu, ambil telefon tu, masukkan semula dalam poket dan teruskan solat. Maka dia tidak melibatkan 3 kali pergerakan turut-turut. Tapi kalau kita ambil bawa keluar, terus kita operasi, kemudian kita ambil masuk dalam poket, itu pergerakan 3 kali berturut-turut membatalkan solat. Dalam kita matikan telefon itu, hukumnya harus dengan syarat, bila kita keluar telefon itu, jangan kita ada tengok siapa yang call tadi, sebab dia akan berpindah kepada hukum makruh, sebab tidak kaitan dengan solat. Tu saya nak cerita tu pasal matikan telefon. Ingat, jangan banyak pergerakan. Dekat 3 pergerakan tidak berturut-turut, maka tidak membatalkan solat. Lebih 3 pergerakan pun, kalau bukan berturut-turut, maka tidak membatalkan solat. Dan siapa yang nak matikan telefon ni? Adakah makmum ataupun imam? Imam pun ketika dia sedang mengimamkan solat, tiba-tiba telefon dia berbunyi, dia boleh mematikan telefon. Begitu juga makmum, kerana dia tidak lagi mengganggu khusyuknya solat dan tidak mengganggu jemaah yang lain. Tindakan seseorang yang telefon dia berbunyi, terus dia berhenti sembahyang, kemudian dia sembahyang semula, itu membawa kepada haram, sebab dia berhenti solat tanpa sebab yang munasabah. Itu sikit panduan lah. Zaman sekarang ni banyak orang bawa telefon, dan telefon ni, nak matikan telefon ni sesuai untuk orang yang solat tu lelaki atau jemaah lelaki saja. Bagi orang yang perempuan barangkali tidak sesuai lah. Sebab apa? Sebab telefon dia ada dalam handbag, dalam beg tangan, jadi dia nak tunduk, itu dia boleh menyebabkan batalnya solat. Bagi orang lelaki tidak masalah, sebab telefon ada dalam poket. Sikit panduan untuk kepahaman dan tindakan apabila perlu. Wallahu a'lam.